Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita. Dan akal kita samalah perkataan kita yang telah lalu daripada subjek fiqh bersuci, fiqhut taharah, di mana kita pada bab al-ghusl, itulah bab mandi. Beberapa kuliah yang lalu kita telah membicarakan tentang definisi mandi, hukum mandi, kemudian syarat sah mandi, yang 7 itu, dan yang last hari itu itulah syarat wajib mandi, atau juga disebut dalam buku-buku fiqh sebagai mujibatul ghusl. Apakah yang menyebabkan kita kena mandi lah. Di mana sebagainya disepakati oleh para ulama yang saya telah jelaskan, seperti berjunub bila bersama suami dan isteri, seperti haid dan nifas, dan ada juga yang diperselesaikanlah oleh para ulama tentang mandi itu, yang mana last hari itu kita bincang tentang ghuslu al-kafir idza aslama. Itulah mandinya orang kafir bila dia masuk Islam. Itu tak sepakatlah, Yang mana kita dah habislah bab tu, mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan mandilah, daripada malam ini sebenarnya kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah apa yang disebut sebagai faraidul ghusli, fardu mandi. Kadang-kadang disebut sebagai arkanul ghusli, rukun mandi. Dan kadang-kadang disebut juga sebagai wajibatul ghusli, wajib mandi. Sama sajalah. Sebut fardu mandi pun betul, rukun mandi pun betul, fardu mandi pun betul. Seperti juga bab-bab yang terdahulu yang telah kita bincangkan, macam fardu wudu kan. Yang apa nama, fardu wudu ada berapa? Anak pun lupa. Niat, kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tangannya ke siku lah. Basuh kaki, lepas tu yang last sekali tertib. 6. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i dan menurut majoriti para ulama. Yang 6 ni dalam bab wuduk dululah. Kita panggil fardu wuduk pun boleh, rukun wuduk pun boleh, wajib wuduk pun boleh. Dia tak ada beza lah, secara umumnya. Dalam bab ni pun sama, fardu mandi pun sama, rukun mandi pun sama, wajib mandi pun sama. Which is ia merujuk kepada perkara yang mesti kita buat lah bila kita mandi. Di mana kalau kita tak buat, tak sah. Itu maksud kepada fardu, rukun atau wajib tadi, betul tak? Di mana kalau tuan-tuan rujuklah nota saya bagi tu, yang saya notakan di situ ada 4 lah, mana lebih lagi, tapi saya ambil 4 je. Pertama, niat. Kedua, meratakan air pada seluruh badan. Niat lah, bahasa Arab panggil niat lah, bahasa Melayu panggil niat. Kerana niat ni bahasa Arab yang telah dimelayukan, bahasa pinjaman atau serapan ni. Ada tak selain daripada niat orang Melayu panggil? Niat tu bahasa Arab lah, telah dimelayukan. Ada tak niat hak bahasa Melayu, hak bukan bahasa Arab, ada tak? Tak ada tu maksud hati boleh ke? Ada. Niat Arab kata niat, Melayu panggil niat. Yang kedua, isti'ab. Isti'ab ni maksudnya meratakan air ke seluruh badan, bahasa Arab dia lah, yang banyak digunakan pakai dalam buku-buku fiqh. Istilah itu dia panggil al-isti'ab. Kemudian yang ketiga, sunatakan ialah
dalk ataupun dalak, maksudnya menggosokkan air pada badan. Which is masa wuduk dulu pun kita dah bincang di mana segelintir lah, tapi tidaklah ramai ataupun tidak majoriti, bahkan tidak ijma' tentang gosok ni. Di mana adalah sebagian ulama kata gosok ni mesti dalam wuduk dulu yang telah kita bincangkan, dalam mandi wajib juga. Hak kita tahu mazhab Maliki lah, di mana dia aujabu ad-dalak fi al-wudu' wal ghusl. Mereka mewajibkan dalak. Dalak ni maksudnya gosok lah. Ya. Dalam wuduk dan juga dalam mandi. Ya. Dan saya dah baca hadis tu, hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya daripada Allah bin Zaid, di mana Nabi bila wuduk Nabi gosok. Ya. Mandi saya tak tahulah, tapi kalau wuduk memang Nabi gosok. Dikiaskan mandi tu di atas hadis wuduk tadi. Bahkan memang purpose gosok ni sebab nak bagi rata. Bukankah syarat wuduk dan mandi wajib juga rata? Jadi kalau tak gosok tak rata, kata mereka lah. Ala kulli hal majoriti tidak mewajibkan. Tapi saya masuk juga dalam nota saya itu sebab dalak-dalak ni ada yang kata wajib. Dan bukan mazhab Maliki itu saja, dalam konteks mazhab Syafi'i pun ada yang kata wajib. Antaranya ialah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dia ni antara anak murid top Imam Syafi'i lah. Bahkan buku fiqh mazhab Syafi'i yang terkemuka itu, Mukhtasar Al-Muzani, adalah fiqh Imam Syafi'i yang disusun dan ditulis oleh beliau. Dia namakan sebagai Mukhtasar Al-Muzani. Muzani itu nama dia lah. Dia anak murid top Imam Syafi'i semasa beliau berada di Mesir. Ya. Dia pun kata wajib gosok seumpama Al-Imam Malik rahimahullah. Jadi dalam bab ni dia tak samalah dengan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi syarat ke anak murid sama tu guru? Tak syarat. Ya tak? Dah sama-sama hebat, sama-sama tu alim. Mungkinlah dalam banyak hal dia samalah. Tapi dalam setengah hal yang lain dia tak sama. Betul tak? Macam Imam Syafi'i lah. Walaupun guru dia Imam Malik, adakah sama Malik dengan Syafi'i tu? Tak sama. Bahkan dua mazhab yang berbeza. Ya tak? Dan begitulah. Ya. Jadi kita nak faham juga apa tu. Ya. Jadi Muzani kata wajib gosok lah. Ya. Sebab tu saya notakan. Yang ketiga. Yang keempat ialah mualat. Di mana masa wuduk dulu kita dah bincang juga. Dia lebih kurang aja. Mandi wajib dengan wuduk ni lebih kurang. That's why mualat dengan gosok dalak tadi dengan mualat saya tak urai panjang lebar lah. Tapi saya akan sentuh saja. Sebab saya masuk dalam nota. Which is mualat pun sama juga. Di mana majoriti ulama tidak mewajibkan. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Tidak dalam wuduk, tidak dalam mandi wajib juga. Di mana mualat-mualat ni tuan-tuan pun faham lah. Mualat ni maksudnya kita buat tu habis sekaligus. Ya. Dia panggil adamut tafriq fil wudu' wal ghusl. Kita tak boleh ada selang. Sama ada wudu' atau mandi wajib. Kena settle belakang lah. Kalau selang pun mesti waktan yasira. Hanya waktu yang very short of time. Sekejap je. Sekejap ni ada ulama kata ikut uruf lah. Agak-agak sekejap berapa? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 5 minit pun kira sekejap juga tu. Betul tak? Tapi kalau 1 hour tak ada sekejap dah. Lama lah tu. Ada ulama kata kalau air dah kering tak boleh lah. Tapi kalau air masih basah. Jadi hak atau kadar yang dimaksudkan dalam mualat tu ulama berbeza-beza lah. Pasal tidak ada nas. Ya, ala kulli hal saya lebih suka pendapat yang kata ikut uruf lah. Ikut uruf kadarnya tu macam mana? Ya. 2 or 3 minutes okey lah. Ya. Maksudnya kalau tuan-tuan buat separuh wuduk, separuh yang lain dalam very period short of time, maka that is okay. Rumah awak belakang surga je. Ambil wuduk, kaki tak basuh. Nak jimat air kan? Mana tahu. Orang ni macam-macam. Basuh kaki surga, jimat sikit dia kata. Alah, tak payahlah jimat basuh dekat rumah. Tapi ada setengah orang kan, dia tak basuh lah. Pasal dia berpegang tak wajib. Sama macam dalam mazhab Syafi'i. Ya? Dia pun mari dah basuh kaki. Jadi rumah dia mari surga, buat 2 to 3 minutes, okey lah. Less than 5 minutes. Okey lah, urufnya sekejap lah. Tapi rumah dia mana? Masjid seorang lagi, tepi highway tu. Jalan kaki mari seorang ni. Setengah je, nak mari basuh kaki. Tak usah. Itu tak kira mualak dah tu. Pasal dia panggil waktu tawil lah. Bukan short period of time. Tapi more than that. Lebih lah daripada itu. Which is tak boleh lah. Ya? Di mana mualak pun majoriti ulama termasuk standard mazhab Syafi'i dia tak wajib lah. Tapi Imam Syafi'i dia ada 2 pendapat. Saya dah urai dalam wuduk dulu ni.
Pendapat lama dia kata mualaf wajib. Sama dengan mazhab ataupun al-Imam Ahmad rahimahullah lah. Maksudnya kalau awak tak jaga mualaf, separuh buat sini, separuh buat sini. Macam separuh kat rumah, separuh kat masjid. Dia kata tidak sah. Itu pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang lama lah. Which is kita prefer kalau boleh mualaf jaga. Walaupun mazhab Syafi'i kata tidak wajib. Kerana apa? Kerana sebagai ulama kata wajib, maka itu pendapat Imam Syafi'i lah. Bahkan digalakkan. Imam Syafi'i kata tak wajib tapi digalakkan. Habis sekaligus. Sementara kalau kita lihat praktikal, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ada, Nabi tak pernah buat separuh-separuh. Separuh kat rumah, separuh masjid tak ada. Nabi biasa dia akan habislah. Wudu, mandi wajib dia akan habiskan. Habis tu macam mana timbul tak wajib tu? Pasal ada perbuatan sahabat Nabi yang mana mereka atau sebahagiannya dia wudu kat rumah, sebahagian dia wudu di masjid. Antaranya ialah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis tu hadis muallaq lah. Tapi hadis muallaq dan Bukhari sahih. Ya. Tak ada masalah. Itu tuan-tuan belajar ilmu hadis lah. Hadis muallaq ni apa? Kalau saya nak urai habis ya. Ala kulli hal ada hadisnya dan ia sahih. Menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullah masa dia di Baghdad pendapat dia lain, mesti wajib katanya. Mesti muallaq, tak boleh selang waktu. Tapi pendapat dia yang baru semasa dia berada di Mesir, dia telah merubah. Di mana dia kata muallaq tidak wajib. Ala kulli hal, beliau masih menggalakkan supaya kita menghabiskan wudu. Bahkan mandi wajib at the same time. Maksudnya perhabislah dulu lah. Itu lebih baik lah. Ya? Jadi muallaq pun saya masuk jugalah. Kerana ada segelitir mewajibkan lah. Ya? Mewajibkan. Baik. Jadi ada part di situ. Sebenarnya ada lagi. Ada lagi ulama kata madmadah wal istinsyaq. Komo dan masuk air ke dalam hidung. Ada kata wajib. Ada yang kata tidak wajib. Majoriti kata tak wajib lah. Makna kalau awak mandi wajib, tak korek lubang hidung pun tak apa. Dan itu yang standard mazhab Syafi'i setahu saya. Ala kulli hal yang tu saya tak masuk lah. Saya tak masuk. Yang masuk dua tu. Jadi ada 4 keseluruhan. Baik, kita pergi yang pertama tadi. Ini tu amadah, tapi tak apa. Kita kongsikan. Mudah-mudahan ada ilmu tambahan bagi kita semua. Baik. Pertama niat tuan di mana niat ni sebenarnya tidak disepakati oleh para ulama tentang niat mandi wajib. Kita bincang mandi wajib kan? Tak sepakat. Walau bagaimanapun majoriti kata wajib. Mesti niat. Di mana kalau tidak niat, tidak sah lah. Seumpama ibadah-ibadah yang lain. Dia tak ada beza dengan wuduk dulu yang telah kita bincangkan. Wuduk mesti niat. Awal-awal niat wuduk bila? Lupa dah. Basuh tangan lah. Masa kita basuh tangan tu, kita boleh niat dah. Kemudian berterusanlah niat kita. Ataupun dengan arti kata lain, kita tak putus niat lah. Kita tak buat benda lain kan. Basuh tangan tu niat dah. Ambil wuduk. Bukan nak basuh saja. Kemudian, kita teruskan. Sampailah kita basuh kaki. Okey dah tu. Ya. Dan sekurang-kurang niat, ialah ketika membasuh muka lah. Masa basuh tangan tu, basuh saja pun tak apa. Tak ada niat lagi pun. Tapi masa basuh muka tu wajib. Ala kulli hal, majid kata mesti niat lah. Ya? Walaupun tidak ada hadis in spesifik bab niat ni. Ataupun ayat Quran bahkan. Dalam Quran, biasanya ayat niat digunakan ialah ayat yang am, tentang ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha al-mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Macam ayat tu aku lupa. Itulah ayat biasanya. Apa dalil niat? Ayat tu surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Mana dalil hadis Nabi pula bab niat? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pimai-pimai hadis itulah ulama kita guna. Setiap amalan itu mesti ada niat. Dan setiap itu perkara itu dikira mengikut niatnya yang tersendiri. Kalau awak niat lagu ni dapat lagu ni. Ya. Which is dalam bab apa pun, wuduk baik, tayamum baik yang telah kita bincangkan, mandi wajib baik. After this kita pergi sembahyang, puasa, zakat, haji. Itulah ayat dan hadis yang digunakan dalam bab niat. Which is tak ada in specific. Ya. Dan segala benda yang diperbaharkan oleh para ulama dalam bab ni semua based on ijtihad sebenarnya. Lepas tu banyak orang ni kata begini, orang ni kata begini, ada orang ni kata wajib, orang ni kata tak wajib. Orang ni pula, macam mana nak niat ni? Orang ni kata, niatnya lagu ni. Orang ni kata, niat lagu ni. Itu semua ijtihad. Ala kulli hal pasal dah dibahaskan oleh para ulama. Kita pun belajar bab tu, kita lalulah sikit.
Sebenarnya boleh aja berpegang mana-mana pun. Jadi niat wajib lah kita pegang yang tu, dan itu the best. Mesti niat. Maksudnya bila kita mandi wajib tu memang kita mandikan hadas lah. Itulah maksud niat. Tadi syarat, aku mandi wajib kerana Allah. Baik dengan hati, baik dengan mulut. Tadi syarat. Soalnya awak mandi tu untuk apa? Saya mandi sebab hadas saya tadi. Hati niat dah tu. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Ya. Niat adalah tempat di hati lah. Ya. Saya tak pastilah dalam bab mandi wajib ni ulama galak sebut atau tidak. Tapi saya tengok Imam Nawawi tak ada sebut. Dalam semayang dia ada sebut. Bila nak semayang kan, talaffuz dengan mulut ada sebut. Bab wudu ada sebahagian sebut, ada sebahagian tak sebut. Tapi bab mandi wajib ni saya tengok kata-kata ulama tak ada sebut. Tapi katanya ada sebut juga. Tapi kita tak buat dulu. Cukup dengan hati lah, niat hati ya. Tapi kalau ikut Dr. Sukordawi dalam buku beliau Fiqh Taharah, dia kata tak perlu mandi je lah. Nak sebut buat apa kan. La tanfaku an-niyatu an mayurid rafa'al hadas. Dia kata bila kita mandi, niat tu tidak terpisah daripada diri kita. Awak mandi tu apa? Kalau awak mandi saja, tak niat pun untuk junub malam tadi, dia tak jadi mandi lah. Ya tak? Dah tu bangun pagi, lewat nak pergi kerja. Ya tak? Dia ada junub. Dia mandi. Lepas mandi, alamak. Mandi sesaja. Macam mandi every morning. Tak teringat malah tak ada jana. Itu tak ada niat dah tu. Tapi bila dia mandi, memang dia mandi tu, dia tahu dah aku mandi. Sebab malam tadi aku junub ni mandi. Walaupun dia tidak niat seketoi-seketoi, dia is okay. Macam kita kata bab puasa lah. Ya tak? Tadi syarat dengan hati kita, aku puasa esok hari, tak perlu. Ataupun dengan mulut. Ya tak? Kadang-kadang kita bangkit malam tu memang untuk kita berpuasa. Macam bangkit sahur. Niat dah lah tu. Betul? Ya? Tapi kalau nak baca pun tak ada masalah. Ya? Boleh aja. Cuma hakikat niat tu perlu kita ketahui ialah apa yang terkandung dalam hati kita. Ya? Dan kalau kita belajar lebih detail, sebenarnya niat ni dia tidak terpisah daripada setiap perbuatan orang mukallaf. Setiap benda yang awak buat mesti ada dalam hati awak. Awak nak apa? Betul tak? Apa niat awak? Orang gila je buat kerja tak ada niat. Orang berakal dia buat benda mesti ada sebab dia buat. Niat dia tu. Awak pergi masjid buat apa? Saja mari lepak. Niat mari nak sembahyang kan? Niat dia tu. Ni duduk dengar kuliah ni. Niat ada tadi. Aku dengar kuliah kerana Allah. Ada niat tak? Dah tak ada selingu. Niat nak belajar lah tu. Tadi syarat. Aku belajar kerana Allah. Tadi syarat. Gitu. Ya tak? Awak duduk memang awak dengar. Dan memang awak belajar dan dengar untuk ada ilmu dan untuk membetulkan ibadah kita. Okey dah tu. Ya tak? Baik. Ala-kula niat ya. Jadi kena ada niat lah. Maksudnya kenapa awak mandi? Hadas. Hei abidah. Nak mandi je ni. Lepas tu awak wajib lah. Kalau mandi-mandi sunat seperti mandi Jumaat lah. Mesti ada niat lah. Awak mandi ni kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan saja-saja mandi. Itu the basic minimum for the intention of ibadah. Itu adalah basic lah. Yang paling minimal dalam hak awak kita beribadah. Ya? Awak. Jadi kita buat benda tu kenapa? Jadi kan benda tu jadi niat lah. Ya? Baik. Ada ulama kata mesti niat mengangkat hadas. Hadas besar lagi. Dan itu sebenarnya yang standard mazhab Syafi'i lah. Mesti niat mengangkat hadas besar lah. Maknanya awak mandi tu kerana junub, ya, kerana haid, kerana wiladah. Ya. Ada pula kata kalau dia mandi dengan niat nak semayang, dah dikira okey. Ya. Walaupun dia tak niat kerana mandi junub tadi. Tapi kerana benda yang bukan telah berlalu, tapi akan datang. Dia nak semayang, malam tadi dia junub. Jadi dia mandi tu bukan niat kerana junub tadi. Dia niat kerana nak semayang. Maka dia kata boleh juga. Which is saya lihat dalam bab niat ni, mazhab Syafi'i dia agak longgar sikit lah. Which is apa-apa niat pun dia kata okey. Hatta kalau tak niat bersabit dengan amal ni, wajib tak bersabit dengan ibadat, semata-mata mensucikan diri. Azzahu katanya. Memadai. Pasal apa awak mandi? Nak mensucikan diri daripada hadas. Atau sekadar mensucikan diri. Dia kata okey dah. Niat taharah dah okey dah. Ataupun raf'ul hadas. Ya.
Which is tuan-tuan tahu belakang dah ni. Memang kita mandi kerana benda tu, okey lah tu. Ya. Niat ya. Majoriti mau wajib kan, segelintir tak wajib. Macam Hanafi dia tak wajib, niat-niat mandi wajib tak wajib. Ya. Okey, yang kedua ialah apa sebut tadi? Meratakan air ke seluruh badan. Yang ini ijma'. Di mana tak ada seorang pun ulama yang kata bila mandi wajib, mandi separuh badan pun tak apa. Ataupun mandi 3/4, ataupun mandi kepala ke bawah. Kepala tak basah tak apa. Tak ada. Ya. Ajma' al-ulama ala anna isti'ab fardun fil ghusli. Sepakat para ulama, ijma' tak ada khilaf. Bila mandi, hak wajib-wajib ni lah. Ya. Mesti isti'ab lah, meratakan air ke seluruh badan. Ada ulama kata isti'ab, ada ulama kata ta'mimul ma' bil badan, meratakan air ke seluruh badan. Itulah maksud kepada isti'ab itulah. Wajib tak ada khilaf. Bila tuan-tuan mandi wajib, mesti isti'ab, ratakan air ke seluruh badan. Apa yang perlu diratakan? Al-basyarah, kulit. Oh, saya kulit tak ada ustaz, pasal accident. Habis, tinggal isi. Nampak isi, tapi saya sembuh dah. Kulit dah tu. Isi ganti kulit. Kena air juga. Oh, saya balut ustaz. Balut kita dah bincang dulu. Ala kulihan, every part of our body, hok kulit-kulit atau ganti kepada kulit. Kalau kulit kita lokoh. Tahu lokoh? Lokoh ni makna habis lah. Jadi daging. Daging tu jadi kulit. Kalau boleh kena air, dia tetap kena air. Mesti. Kalau tak boleh, baru tak apa. Macam masih luka ataupun dibalut, baru tak apa. Sapu lah atas. Saya dah bincang dulu kan. Ada 3 model kan. Pertama, sapu saja. Yang kedua, dibiarkan. Yang ketiga, gabung atau yang saya dah bincang lama dulu. Last dulu lah kan. Ala kulihat, al-basyarah mesti. Basyarah yang mana kulit tuan ataupun yang seumpama lah, yang tempat kulit. Ganti kulit tu kena lah. Tangan balut. Kulit tak ada lah. Pasal dah balut dah. Jadi hak balut tu ganti kulit pula. Ya. Yang kedua ialah manabiti sya'ri wa usuli. Rambut dan tempat tumbuh rambut. Rambut dan tempat tumbuh rambut. Tadi kulit, ni rambut. Mana rambut? Kepala kita, kening kita, misah kita, janggut kita. Ya? Hak mana lah, hak mana ada rambut dan bulu pada badan. Mesti diratakan juga. Ya? Kalau ia tebal, hak standard mazhab Syafi'i mesti kena juga walaupun belah dalam. Termasuk kulit-kulit yang ada. Buatlah macam mana pun. Sebab itu Nabi SAW bila dia mandi, dia akan menggosok-gosok kepalanya 3 kali. Hatta kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yukhallil biyadihi syi'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha al-ma'a ala jasadihi summa ightasal. Nabi ni bila dia mandi wajib, Nabi akan menyela-nyela kepalanya dengan jari-jarinya 3 kali. Sebab rambut ni kalau kita tuang air saja, kokok tak sapat balik. Jadi Nabi akan yalah, kita mandi biasa kita akan buat lah. Bukan kita mandi wajib, mandi biasa pun kita gosok kepala kita dah. Untuk apa tu? Supaya rata air ke kepala kita. Which kepala paling banyak rambut sekali. Dan juga tempat-tempat ada rambut lain lah. Which is kulit, lepas tu ada rambut. Yang ketiga ialah al-barajim. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Maknanya saya beritahu. Al-barajim ni ialah tempat-tempat tersembunyi pada badan. Pertama sekali ialah al-ma'atif, lipatan-lipatan. Mana lipatan? Lipatan telinga, atas-atas telinga ni. Lipatan tangan, ada lipatan tangan. Boleh jadi. Lipatan lutut, bawah lutut kita ni. Celah-celah jari, kokok mana tahu kan. Ini dipanggil al-ma'atif. Yang ni benda-benda berlipat pada badan lah. Ya. Satu lagi dipanggil lubang-lubang yang ada pada badan lah. Ya. Seperti lubang hidung. Tapi mazhab Syafi'i lubang hidung tak wajib. Ya. Tapi digalakkan lah. Digalakkan. Ya. Lubang telinga, hok mana nampak lah. Tak perlu korek sampai dah dalam. Tapi agak-agak telinga hok bagian nampak. Lepas tu bila kita mandi wajib, kena cocok sikit lah telinga tu. Ataupun tepuk. Bengang pula tepuk kan. Korek gitu je lah. Dah sambil-sambil kita ambil wuduk tu kan. Korek tu terkena dah tu. Lubang pusat. Kena beringat tu. Hak jenis pusat dia terbuka tak apa. Hak ni hak jenis pusat nak tutup sikit. Kokok tak terkena air. Mesti al-barajim. Ya. Hatta Aisyah radhiyallahu taala anha
Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, al-barajim ni menyucikannya adalah sunnah. Dia masuk dalam khisalul fitrah yang telah kita bincangkan pada bab ketiga dulu. Dalam bab taharah selepas bab air, bekas-bekas makanan, qada hajat, lepas tu khisalul fitrah. Kalau tuan masih ingat kan? Menyucikan benda-benda lipatan dan lubang yang ada pada badan adalah fitrah. Bukan hanya wajib dalam bab mandi ni, tapi dia fitrah. Berpahala tuan kita bincang itu kan, misai, janggut, kuku, al-barajim, yang ni lubang dan lipatan. Apa lagi? Tahu dah, anak pun dah lupa dah. Yalah. Jadi tiga tu kulit, rambut dan juga lipatan. Which is kita kena particular lah bila kita mandi. Mandi wajib tak sama macam mandi biasa. Ya. Bukanlah supaya kita berlebihan, pakorek. Dan tidak juga kita berwenang-wenang. Begitu ya. Gosok bedok. Nampak? Kita kena mandi bagi okey sikit lah. Ya. Perempuan kena duduk tak mandi. Pasal kemaluan dia ni berlipat. Di mana kalau dia berdiri, tak rata. Sebagai ulama kata, kena duduk lah. Kalau tak duduk pun, dia kena sampaikan air di kawasan yang mana kalau dia duduk terbuka. Terutama kepada as-sayyid. As-sayyid ni wanita yang telah berkahwin. Pasal hak telah berkahwin ni, mak cakap dah ya, dia punya kemaluan tu berbanding hak tak kahwin ni lain. Jadi agak-agak kalau dia duduk tepat hak nampak tu, dia kena cuci lah walaupun dalam keadaan berdiri. Itu satu pendapat para ulama. Seumpama dinukil ke oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Rawdah At-Talibin, buku mazhab Syafi'i yang paling menyeluruh sekali. Tuan-tuan nak tahu dalam mazhab Syafi'i, every single opinion of Syafi'i scholar, setiap pendapat ulama-ulama Syafi'i detail, buku Rawdah Talibin An-Nawawi saya kira number one lah dibandingkan buku-buku mazhab Syafi'i yang lain. Kalau kita nak tahu dalam satu isu ada berapa pendapat, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, siapa kata gini, siapa kata gini. Buku tu ya dalil kurang lah, dalil boleh kata tak ada lah, ada sikit-sikit gitu je. Tapi ya buku yang paling menyeluruh dalam konteks pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Di mana dia kata ada 3 pendapat lah. Pertama yang mewajibkan, kedua yang kata tidak wajib, yang ketiga dia kata wajib ke atas janda, tidak wajib ke atas anak dara. Which is sebaik-baiknya wanita pun kalau boleh kawasan kemaluan dia tu disampaikanlah juga air sekira-kira kalau dia duduk benda tu nampak. Tapi tak adalah sampai ke dalam. Faham tak masuk anak ya? Orang lelaki dia tak ada isu sangat kot. Ya. Tapi nak beringat jugalah macam kalau punggung kita kan. Punggung kita tu tepat khipu-khipu tu. Dia panggil halaqatul dubur. Wajib menurut majoriti termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Which is tepat tu kena disampaikan. Jadi bila tuan mandi tu, tangan tuan tu kena olo-olo jugalah kat punggung tu. Kalau tuan-tuan tak olo, tak sampai tepat keriput tu. Betul tak? Ustaz ajar kami macam kami tak pernah mandi wajib ni. Mana tahu tuan-tuan mandi tangan tak gosok kat situ. Kena tak? Tapi tak perlulah dikorek-korek sampai ke lubang dubur. Tak perlu. Dah habis korek habis tu. Cik-cik mau tayu. Tak perlu tuan perlu digosok-gosok saja supaya air terkena pada bahagian tubuh kita. Tak kena tak boleh. Lebih-lebih pun tak boleh juga sampai dikorek-korek tak boleh tu. Nampak ya? Jadi isti'ah dan Nabi SAW mengajar mandi wajib ni sekurang-kurangnya hak itulah. Nabi ni tuan-tuan ada hak dia ajar mandi hak paling basic, hak paling simple, hak paling asas. Tak ada detail-detail. Dia ajar isteri dia Ummu Salamah. Bila Ummu Salamah tanya, ini saya Muslim, ya Rasulullah kaifal ghusl, ataupun dia kata sa'altun Nabi anil ghusl, aku tanya Nabi tentang mandi macam mana. Mandi junub lah. Dan begitu juga mandi-mandi yang lain. Nabi kata innama yakfiki antahsi ala ra'siki salasa sayat minal ma'. Summa tufidinal ma' ala jasadiki fatathuri nabi zalik. Nabi kata mandi-mandi ni tuang air 3 kali atas kepala kamu, kemudian kamu setelah itu ratakan ke seluruh badan kamu yang lain, maka telah suci kamu. Ada Nabi ajar sosok baca bismillah ke, basuh tangan ke, wudu ke, macam detail-detail tu tak ada. Adalah hadis tu, tapi hak ni Nabi ajar very basic one. Dia tak ada beza sangat dengan bab semayang. Bab semayang kan, pasal apa ada hak fardu rukun semayang,
Tuan-tuan semayang, tak? Allahu Akbar je, tangan tak akak pun. Allahu Akbar, tangan tak akak, takbiratul ihram. Sah tak? Mulut sebut Allahu Akbar, tapi tangan tak akak. Sah tak? Pasal apa sah? Pasal semayang, sama juga. Dan saya ingat bukan semayang sajalah. Secara umumnya, ibadat ni Nabi sentiasa ajar dua cara lah. Pertama, Nabi ajar very basic, very fundamental, asas sungguh lah. Macam semayang, Nabi ajar bila menuk saya, Nabi hadis al-musyi fi solat. Nabi kata, macam mana hadis tu? Anak lupa lah. Bila kamu telah menghadap kiblat, kamu katalah Allahu Akbar. Betul tak? Ada Nabi kata angkat tangan? Tak ada. Nabi kata Allahu Akbar je. Lepas tu Nabi suruh baca Fatihah. Ada Nabi suruh baca lepas Al-Fatihah, surah-surah yang kita sebut surah lazim. Baca Qul ya ayyuhal kafirun ke, baca Amanar Rasul ke, tak ada. Kemudian Nabi suruh sujud, rokok. Ya. Saya baru ingat hadis ni. Nabi kata idza qumta ila solat fakabbir. Bila kamu telah berdiri untuk solat, yang menghadap ke arah kiblat dan seumpamanya, Nabi kata bertakbirlah. Tak cakap angkat tangan tuan. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian kamu baca apa yang kamu tahu daripada Quran. Sehingga riwayat Fatihah lah. Ni dia Nabi suruh baca apa. Sebab tu kalau Hanafi dia kata baca mana-mana ayat pun sah. Baca Fatihah ni tidak ijma' ya. Majoriti kata wajib baca Fatihah, segelintir kata tidak wajib. Kalau Hanafi dia tak baca Fatihah. Tapi saya masjid Hanafi dekat tempat saya tu baca Fatihah juga. Tapi dia Hanafi celup-celup lah. Kalau Hanafi yang tulen, dia tak wajib baca Fatihah. Sebagian menggalakkan, sebagian tidak menggalakkan juga. Asal baca Quran saja. Kerana hadis-hadis basic ni lah, dia kata bacalah apa yang kamu tahu. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Sumarka' Nabi kata. Kemudian kamu rokoklah. Ada Nabi kata Allahu Akbar? Tak ada. Ada Nabi kata Subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Tak ada. Nabi rokok je. Nabi kata sumarka' hatta tatma'inna rak'an. Rokok dengan tamakninah Nabi kata. Sumarfa'. Kemudian bangkit. Ada Nabi kata sami Allah liman hamidah? Tak ada. Ni very basic one. Which is kalau tuan-tuan semayang cara lagu ni tidak haram sama sekali. Cuma tak dapat full mark. Tapi kalau orang semayang macam tu, tuan-tuan kata dia malah pula. Pasal itu juga diajar oleh Nabi SAW, which is Nabi nak describe ataupun beritahu kita inilah semayang hak paling basic sekali. Kalau tuan-tuan semayang isyak basic lagu tu, saya ingat 2 or 3 minit saja. Tapi esok tunggulah wartawan datang, mari interview. Malam tadi katanya baca Al-Fatihah saja, surah je nak baca. Ya. Bergerak saja. Ya, main seorang boleh lah nak buat, pokok nak buat nak rasa kan. Tapi jemaahnya buat hal pula tuan-tuan. Bila semayang berjemaah, especially imam, dia mesti semayang dengan cara yang paling perfect sekali lah. Ya? Angkat tangan, tertibnya betul-betul. Yang buat pasal pula. Ya. Tapi ada kalanya Nabi lebih detail sikit. Tadi hadis al-musyi fi solat daripada Abi Hurairah. Ada Nabi ajar beberapa sahabat yang lain. Antara Rifa'ah bin Rafi', Nabi tambah sikit. Tambah Allahu Akbar. Bila kamu rokok, Allahu Akbar. Bila kamu bangkit, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada hadis lain, Nabi suruh baca Subhana rabbiyal azim. Jadi macam tu. Sama buat mandi. Ada mandi Nabi ajar very basic one. Very basic one. Ya? Itulah Salamah. Jubair bin Mut'im pun sama. Umpama diriwayatkan Sunan Abi Daud, dia kata kunna natazakar anil ghusl. Faja'a Rasulullah faqala amma ana kuntu asubbu al-ma' salasa marrat ala ra'si summa ufid al-ma' ala jasadi. Nabi kata aku mandi, tuang 3 kali air atas kepala, after that ke seluruh badan. Nabi ajar very basic one. Which is kalau tuan-tuan mandi wajib, tak buat sunat-sunat langsung lah. Tak baca bismillah. Ya tak mendahulukan yang kanan dahulu, after that ke kiri. Tak gosok, tak buatlah sunat-sunat tu. Sah tu. As long as tuan-tuan meratakan air ke seluruh badan, seumpama yang disepakati oleh seluruh para ulama, tak ada khilaf. Dan tuan-tuan niatlah. Pasal itu pendapat majoriti, of course lah tuan-tuan yang bermazhab Syafi'i. Jadi niatlah. Maknanya bila tuan-tuan mandi tu, niat mandi kerana hadas malam tadi lah. Settle. Nampak? Ya. Jadi ada orang Nabi ajar, bahkan Nabi buat hak very basic one. Tapi ada juga Nabi buat sosok lah.
Ada juga macam Aisyah kata Nabi kalau mandi wajib apa dia buat? Karena Nabi idza tasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Nabi buat mula-mula basuh tangan. Suma tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Kemudian Nabi wudu. Kemudian dia sebut satu persatu adalah 5 atau 6 perkara. Dan dicampur juga hadis-hadis yang lain jadilah 10 atau 11 perkara, which is hak ni hak the best lah. The best. Kerana selain daripada hak fardu tadi, niat dan juga meratakan air ke seluruh badan, dicampurkan juga dengan benda-benda lain yang Nabi buat secara tertib satu persatu. Nabi mendahulukan kanan berbanding kiri, ya. Nampak? Azan dulu lah. Boleh. Rasulullah.
Okey, baik. Jadi ada mandi Nabi atau hadis-hadis yang asal mandi saja, dan ada yang very specific one lah, satu persatu ya, daripada basuh tangan sampai habis ya. Baik, jadi fardu mandi yang saya notakan 4 tu habislah. Pertama, niat, majoriti para ulama. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan, isti'ab, sepakat para ulama. Yang ketiga, gosok yang disebut sebagai dalak dan juga mualat, itu hanya minoriti para ulama, tapi sebaik-baiknya kita buat jugalah macam mualat kan, habiskan wudu dan mandi wajib juga sekaligus lah, jangan nak simpan-simpan separuh-separuh. Mandi wajib pun sama jugalah, jangan simpan separuh-separuh ya. Mana kita selesaikan tu lah, mana tahu tak, aku pagi nak mandi separuh, tengah hari nak mandi separuh lagi. Ya. Jarang buat lah, mana ada. Biasa orang mandi terus kan. Tapi ada juga tuan, dia tengah-tengah mandi tak siap lagi. Lepas tu bunyi telefon lah. Orang panggil lah, dia keluar. Keluar pakai kain lah. Lepas tu duduk sembang. 10 minit. Sambung mandi balik. Alamak, dah lama dia. Sebaik-baiknya mandi start pada awal lah. Sebaik-baik. Ya. Boleh berlaku. Walaupun jarang berlaku, tapi tidak mustahil ya. Korang kita tahulah idea, kita ada idea dalam bab tu, insyaAllah ta'ala. Jadi habislah bab fardu, which is next nanti kita masuk bab yang baru pula, itulah sunanu al-ghusl, sunat mandi lah ya. After that kita masuk mandi sunat lah. Sunat mandi lain, sunat mandi ni perkara digalakkan ketika kita mandi lah. Sebagainya tuan telah tahu, sebagian mungkin tuan tidak tahu, dan begitu juga mandi sunat lah. Mandi sunat ni mandi yang disunahkan, digalakkan untuk kita lakukan selain pada mandi wajib itu. Yang mana kita akan kongsi lah pada kuliah yang akan datang lah ya. Saya ingat saya ada notakan 6 atau 7 lah sunat-sunat mandi. Sebenarnya banyak ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Al-Wasit, antara buku top mazhab Syafi'i. Bahkan kata Nawawi, berkembangnya mazhab Syafi'i yang terkemudian daripada buku Al-Wasit kerana Al-Imam Al-Ghazali itu dia bagi ada 6. An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdah Talibin 7. Tuan-tuan buka buku mazhab Syafi'i yang paling moden on the planet sekarang, itulah Muktamad Mazhab Syafi'i, ada 11. Saya kira ada banyak jugalah ya. Dalam mata habis sunjuk ada 5 aja, itu mata top mazhab Syafi'i. Jadi yang saya notakan 6, 7 tu daripada bismillah sampai basuh kaki. InsyaAllah lah kita akan belajar pada kuliah yang akan datang, base kepada beberapa hadis yang ada lah, walaupun tak banyak hadisnya, tapi hadis yang induk dalam bab ni, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Sahih Muslim, dan juga Maimunah dan Sahih Bukhari. Which is saya personally lah ada buat dan tak buat je lah. Tertib satu persatu je lah. Basuh tangannya, basuh kemaluannya, ambil wudunya, kemudian kepala dulu, kemudian belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali, kemudian ke seluruh badan, diakhiri dengan membasuh kaki. Cuma basuh kaki ni boleh kita basuh masa wuduk tadi, settle terus. Boleh juga ditangguhkan basuh kaki hingga akhir sekali. Dan kalau Nawawi, dia galak buat dua-dua lah. Masa ambil wuduk, basuh kaki ke semuanya. Masa last sekarang pun basuh kaki juga. Dia menggabungkan hadis-hadis yang ada. Which is, walaupun kita tak buat every time our showering, setiap kali kita mandi tu, mandi wajib tu, tapi kalau kita buat once a while lah, insyaAllah ta'ala. Selain daripada berpahala, ia adalah sunnah Nabi SAW dan amat-amat baik untuk kita lakukan. Pasal manusia kan, ada kita ni nak cepat, malah koya, asal mandi je lah. Tapi kalau kita tak boleh buat ke semuanya, kita buatlah sebahagian ya. Mudah-mudahan. Ada nak tanya apa-apa tak soalan? Bagi soalan, satu soalan. Kalau Fit tak ada soalan, tak best. Tak ada soalan? Ya. Tujuh dalam kolam. Tujuh dalam kolam. Okey. Memang ada disebut dalam buku-buku fiqh. Hadis ada lah tuan tapi dalam bab niat lah. Dan dalam bab isti'ah tadi, meratakan air ke seluruh badan tadi, biasanya ada, walaupun tidak semua, sebagai ulama dia sebut al-inrimas fil ma'. Itulah kita menyelam dalam air. Which is dibolehkan. Bila tuan-tuan menyelam ke dalam air, untuk tuan-tuan mandi wajib dengan syarat tuan-tuan niat lah. Bila tuan-tuan nyelam jangan sebelum nyelam,
Mana bila tuan-tuan nyelam tu, ni aku mandi ni pasal hak junub malam tadi lah. Ya tak? Lepas tu bangkit. Oh, dia kata okey dah. Jadi, harus. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fatahharu. Bila kamu berjunub maka kamu mandilah. Boleh jadi mandi-mandi hok Nabi ajar orang baik orang tadi. Which is the most perfect lah. Tapi nyelek mandi tak nyelek? Nyelek tu kira mandi tak? Mandilah, sebab mandi-mandi ni ialah isalatul ma'ala jami'il badan, mengenakan air pada seluruh badan. Definisi mandi tu begitu. Mandi pakai gayung kau, mandi pakai paip kau, mandi nyelek kau, mandi guling kau, mandi terjun kau. Apa lagi kaedah mandi yang awak ada? Janji poin mandi tu isalatul ma'al badan, air kena pada badan keseluruhannya, that's it. Ia tertakluk kepada mandi hak umum tadi lah. Tapi tak terhasil lah hak mandi sunat yang sunat mandi yang kita belajar ni, kena basuh tangan dulu. Ya tak? Wuduk dulu. Pada nyeles sekaligus nak buat asas lagi mana? Tapi basic requirement mandi pas. Pas. Dibolehkan lah. Mana tahu. Tapi mudah begitu dia. Pasal rumah anak tak ada sungai. Tapi kalau sungai mungkin kita ada isu lah, laut ke. Tapi kalau kolam besar boleh lah. Kalau kolam dalam bilik mandi, takak baldi tu, tong kan. Dalam bilik mandi kita kadang ada tong besar tu kan. Kalau cukup 2 kolam boleh lah. Masuk dalam tong tu. Tapi kalau tak cukup 2 kolam tak boleh lah. Ya. Boleh. Ala kulli hal, Haji tanya tadi boleh lah. Ya? Boleh insya-Allah taala. Ada soalan lagi tak ada? Ya. Dengan mandi guna sabun yang shampoo dia. Maksudnya? Dengan mandi masa mandi guna sabun dan shampoo. Boleh ke tidak? Okey. Mandi-mandi ni sebenarnya kita dah bincang dalam syarat sah mandi sebelum ni. Bahkan dalam syarat sah wudu pun. Di mana salah satu syarat sah ialah al-ma' at-tahur, air yang suci menyucikan, air mutlak lah. Which air mutlak ni tuan-tuan, dia ada isu juga. Bila mana dia bercampur dengan benda lain lah. Yang akan menyebabkan air itu tidak mutlak lagi. Which kalau air itu bercampur dengan benda bersih, macam sabun, shampoo, dia benda bersih. Tapi dia menyebabkan air itu tidak mustakmal. Dia menyebabkan air itu tidak mutlak lagi. Menurut sebagian para ulama lah. Which tak boleh lah. Jadi mandi jangan pakai sabun, jangan pakai shampoo, pakai air mutlak saja. Dia anggur. Anak gurau ya. Dia kita mandi pakai paip ni tak ada isu. Sebab ialah kita mandi, kemudian kita pakai sabun, kita bilas balik. Ya tak? Dia isu dia kalau kita mandi air tu kita mandi, kita buah air dengan sabun sekali, tak bilas tak apa. Jadi isu sikit lah. Tapi kalau ikut standard sebagai ulama, dia kata okey je. Air mutlak tidak menjadi tidak mutlak dengan bercampur benda suci seperti sabun atau shampoo atau seumpamanya. Pasal ada asar, jadi diriwayatkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW pernah mandi dari dalam gayung yang mana gayung tu digunakan untuk cedok gandum. Nabi mandi pakai gayung, gayung tu buat cedok gandum. Jadi air yang Nabi mandi tu telah bercampur dengan gandum. Which dia kata air mutlak yang bercampur dengan benda suci, kalau tidak banyak lah, sikit-sikit, maka dibolehkan. Tapi kalau banyak tak boleh juga. Nampak? Itu asalnya. Ala kulli hal, kita tak ada masalah pasal kita mandi pakai paip. Kita sabung tu bukan kata kita mandi tu pakai sabung air kita ada. Biasa kita mandi dulu, lepas tu kita pakai sabun, pakai shampoo, lepas tu kita bilas balik, which is tak ada masalah sama sekali. Dia isu dia kalau air mutlak yang kita mandi, semata-mata air itu dia bercampur dengan benda lain yang tak suci tak boleh lah, tapi suci juga. Nampak? Ada asal juga tuan-tuan, Ibnu Mas'ud dia mandi, dia pakai sabung zaman orang Arab tu, Hana tak ingat nama dia apa, dan dia tidak mengapa. Sebab tu ulama kata air mutlak ni kalau bercampur dengan benda suci, kalau sedikit dia tidak ada masalah sama sekali. Sehingga itu pendapat majoriti lah. Tapi kita tak ada isu lah. Kalau kita mandi pun bukannya nampak? Lainlah kalau air dalam baldi tu je kita nak guna, kita tuang sabun dalam tu lain. Ataupun kita tuang sabun pada badan kita, kadang mandi gitu je.
Which tak berlaku lah. Biasa sabun ni untuk membersihkan badan saja. Ya tak? After kita sabun tu kita bilas balik. Maka tak ada masalah sama sekali. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu? Ada soalan lagi? Cukup ya? Kul keraza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.